cepat masa berlalu. Sekarang kita sudah berada di hujung Ramadan, dan hujung Ramadan ni adalah waktu ataupun saat yang sangat berharga, kerana di dalamnya ada satu malam yang dikejar oleh kita semua umat Islam, seperti mana yang diajar oleh baginda Nabi SAW, iaitulah malam yang dipanggil sebagai Lailatul Qadr. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah menyebut satu surah yang nama surah Al-Qadr, yang mana dalam surah tersebut Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini adalah satu peluang keemasan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita buat amalan kena malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan gandakan amalan kita lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut dalam satu hadis, man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan ihtisab, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan seluruh dosa-dosa yang terdapat padanya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang sahih yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ataupun menunjukkan bagaimana Nabi bersungguh dalam menghidupkan 10 malam akhir demi mengejar ganjaran Lailatul Qadar. Jadi antara amalan yang kita boleh buat untuk kejar Lailatul Qadar ataupun kita nak gandakan pada malam Lailatul Qadar adalah dengan bersedekah. Selain daripada solat tarawih, kita